Pernah tak korang perlukan earbud yang bukan sahaja untuk dengar lagu tapi juga boleh jadi penterjemahan? Macam translator peribadi korang, hari ini saya nak unboxing dan tunjukkan satu gadget menarik, iaitu Eraser XT66 Pro wireless earbud yang diiktiraf oleh Lenovo. Jom kita tengok apa yang ada dalam kotak. Wow, nampak premium betul bungkusan dia. Okay, pertama sekali kita ada charging case dengan paparan LED. LED yang ditunjuk ni adalah untuk peradusan bateri. Kemas betul. Ini dia earbudnya dengan rekaan cangkuk telinga, earhook yang nampak selesa dan tak mudah jatuh, sesuai untuk bersukan atau bergerak aktif. Dalam kotak juga ada kabel pengecas USB-C dan buku manual. Nak guna pun senang, cuma korang keluarkan dari case, ia akan terus masuk dalam untuk mode pairing secara automatik. Buka Bluetooth pada telefon anda, cari Eraser XT66 Pro dan sambungkan. Sekali tekan untuk main atau pilihan lagu dan dua kali tekan untuk tukar mode muzik. Tapi yang paling istimewa tentang earbud ni adalah fungsi penterjemahannya. Boleh guna fungsi ni dan download apps Semi Market. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 key point untuk this product. First, AI dialog mode. Dia ada macam pembantu AI kita lah, cakap dan translate terus. Binaural translation ni macam mode paling cool lah. Bila korang tengah bercakap dengan kawan kau yang negara lain, perbualan akan diterjemah secara automatik untuk kedua-dua pihak. Bayangkan senang korang nak bercakap. Translation mission mode pula, telefon anda akan jadi penterjemah lah. Mana buat loudspeaker, anda bercakap dengan earbud dan telefon anda akan keluarkan bunyi terjemahan. Headphone plus phone mode. Ini senang sebab korang guna earbud dan seorang lagi kawan korang guna telefon, sesuai untuk perbualan pantas lah. Selain tu ada juga sleep mode. Sleep mode ni best sebab fungsi dia untuk kita dengar pelbagai bunyi yang menenangkan dan cepat tidur. Bunyi yang seperti alarm atau hutan-hutan lah. Boleh set timer juga, akan berhenti sendiri bila kita dah tidur. Dari segi spek pula, Bluetooth 5.3 dan boleh guna hingga 10 meter. Dan yang penting sekali, bateri 300 mAh. Charge lebih kurang setengah jam je. Dan last sekali, pada pendapat saya, Eraser XT66 Pro ni bukan saja sekadar earbud biasa. Ia adalah teman perjalanan, alat komunikasi dan pembantu untuk kita tidur cepat. Korang nak cari earbud serba boleh dengan fungsi penterjemahan yang unik yang mungkin pilihan anda. Jangan lupa check it out, memang lengkap. Bye, let's go.